Tubuh menggigil, teman wanita didakwa ambil piau-piau. Baru-baru ini, berlaku satu kejadian yang mengejutkan dikatakan berlaku di sebuah pangsapuri di Petaling Jaya, Selangor. Sepasang kekasih yang tinggal bersama hampir ditimpa tragedi apabila si gadis dipercayai ketagihan dadah jenis vape yang baru dikenali sebagai piau-piau. Selepas menghisap dadah berkenaan, gadis tersebut menggigil teruk, mata menjadi kosong dan kelakuannya berubah menjadi seperti zombie. Teman lelaki wanita itu yang melihat perkara tersebut menjadi panik dan sempat merakam kejadian berkenaan. Dikatakan wanita itu selama ini telah menipu teman lelakinya untuk membeli dadah tersebut secara senyap-senyap. Pihak kerajaan seharusnya wajar mengambil serius tentang perkara ini kerana berikutan bimbang ianya akan menular ke dalam masyarakat, terutamanya golongan muda, seterusnya merosakkan otak dan masa depan mereka.